Hello semua. Komuniti Analytical berhubung Guru Markets. Kita mulakan dengan ringkasan data tentang syarikat. Sedikit lagi kami akan mempertimbangkan setiap parameter dengan lebih terperinci. Jika perlu, anda boleh menjedanya. Kami menjemput anda untuk mempertimbangkan dengan teliti semua parameter syarikat yang sedang dikaji. Kami akan menyemak prestasi semasa syarikat PayPal Holdings Inc., tikar PYPL. Semakan ini adalah berdasarkan maklumat semasa pada masa itu, 27 Mac 2025. Secara klasifikasi Guru Market syarikat PayPal Holdings Inc. tergolong dalam subkategori PMNTS. 62 organisasi mengambil bahagian dalam analisis yang sangat mewakili. Kita akan lihat jadual pesanan di penghujung video ini. Jumlah keputusan untuk syarikat yang dikaji, 5.5 daripada 10 mata. Purata bagi subkategori ialah 0.9 mata. Jika anda melihat secara meluas, dalam keseluruhan pasaran kami secara agregat. Mari kita lihat. Hasil purata untuk keseluruhan pasaran saham S secara keseluruhan ialah 1.9 mata, berbanding markah 5.5 untuk syarikat PayPal Holdings Inc. Membandingkan pergerakan harga saham syarikat PayPal Holdings Inc. dan saham subkategori. Kita dapat melihat bahawa sepanjang 12 bulan lepas saham syarikat PayPal Holdings Inc. menunjukkan dinamik 8%. Berbanding dinamik harga untuk subkategori 16.9%. Ini jelas tidak menunjukkan apa-apa, tetapi kita mesti mengambil perhatian fakta ini. Permodalan pasaran perbadanan PayPal Holdings Inc. bernilai $69.23 bilion. Dan huruf besar subkategori ialah $1,835 bilion. PayPal Holdings Inc. menyumbang bahagian sebanyak 3.772% dan merupakan salah satu syarikat kecil dalam subkategori. Permodalan kunci kira-kira syarikat dianggarkan berjumlah $20.36 bilion. Dengan permodalan kunci kira-kira subkategori $212 bilion. PayPal Holdings Inc. merupakan bahagian sebanyak 9.622%. Setelah membandingkan saham pasaran dan nilai buku, kita melihat perkara berikut. Bahagian yang diduduki PayPal Holdings Inc. dalam subkategori apabila menilai permodalan pasaran saham ialah 3.772%. Nilai buku ialah 9.622%. Ini adalah 155% lebih daripada bahagian nilai tukaran. Penilaian bahagian pasaran dan nilai buku syarikat dalam subkategori, baik, satu mata. Obligasi hutang organisasi yang dianalisis berjumlah $11.81 bilion. Hutang kepada nilai buku ialah 58% daripada modal syarikat. Keputusan ke atas obligasi hutang syarikat, boleh diterima, kosong mata. Baki nilai pasaran syarikat kepada keuntungannya ialah 16.7. Purata dalam subkategori ialah 29.8 dan ini adalah 44% lebih rendah daripada purata dalam subkategori. Penilaian nisbah harga saham syarikat kepada keuntungan berbanding dengan syarikat dalam subkategori, baik, satu mata. Keuntungan untuk 12 bulan lepas ialah $4,148 juta. Pendapatan masa depan dalam tempoh 12 bulan akan datang dijangka $5,221 juta, iaitu 25.9% lebih daripada sekarang. Penilaian anggaran keuntungan masa depan berbanding dengan syarikat dalam subkategori, baik, 0.5 mata. Nisbah nilai syarikat kepada hasil ialah 2.2. Purata bagi subkategori ialah 6.2, iaitu 65% lebih rendah daripada subkategori. Penilaian harga saham syarikat kepada penunjuk hasil berbanding dengan penunjuk dalam subkategori, baik, satu mata.
Hasil selama 12 bulan terakhir ialah 31,790 juta. Hasil hadapan untuk 12 bulan akan datang dijangka secara tentatif ialah 40,020 juta. Dan ini adalah 26% lebih daripada pada masa semasa. Penilaian anggaran jumlah jualan masa depan berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori baik 0.5 mata. Margin ialah 13.1% dengan purata untuk subkategori sebanyak 20.6%. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 7.6%. Penilaian keuntungan jualan berbanding dengan penunjuk dalam subkategori boleh diterima 0 mata. Bahagian syarikat mengikut bilangan kaki tangan mengikut subkategori ialah 5.256%, iaitu 39% lebih daripada bahagian permodalan pasaran. Dan fakta ini menunjukkan ketidakseimbangan dalam harga saham syarikat PayPal Holdings, Inc. mungkin ke arah meremehkan. Jumlah modal pasaran bagi setiap pekerja syarikat ialah $2,837,000. Dan untuk subkategori $3,953,000. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi organisasi ialah 28.2%. Penilaian jumlah modal pasaran syarikat bagi setiap pekerja berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori baik 0.5 mata. Jumlah keuntungan setiap pekerja individu ialah $170,000. Dengan purata dalam subkategori, $132,500. Dan perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 28%. Penilaian keuntungan setiap pekerja berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori, baik, 0.5 mata. Hasil syarikat bagi setiap pekerja ialah $1,303,000. Dalam subkategori terdapat $642,000. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 103%. Anggaran bahagian hasil setiap pekerja berbanding dengan penunjuk dalam subkategori baik 0.5 mata. Volum urus niaga pendek ialah 3.3% dengan purata untuk subkategori sebanyak 1.8%. Ini adalah penunjuk picit pendek. Penunjuk teknikal RSI 14 menunjukkan tahap 43% bagi syarikat PayPal Holdings, Inc. Manakala bagi subkategori tahap RC 14 ialah 51%. Secara purata, saham dalam subkategori disebut lebih tinggi daripada syarikat PayPal Holdings, Inc. Penilaian sebenar saham syarikat adalah lebih kurang $69.96. Sasaran harga konsensus untuk saham syarikat adalah lebih kurang $94.28. Dinamik anggaran sebenar dan ramalan konsensus adalah lebih kurang 35%. Mari pergi ke jadual pesanan yang tersedia, pautan kepadanya ada dalam ulasan yang disematkan. Jadual pesanan mengandungi semua keputusan yang dibuat dalam musim tertentu oleh sistem bantuan guru, Markets. Akses kepada jadual pesanan adalah percuma dan terbuka, pautan dalam ulasan yang disematkan. Berdasarkan analisis sekuriti PayPal Holdings, Inc. Sistem penilaian maklumat dan rujukan guru, Markets keputusan berikut dibuat. Jangan buka pesanan, kerana video ini adalah ulasan. Terima kasih banyak kerana menonton video ini dan menggunakan sistem maklumat dari Guru Markets. Anda semua benar-benar penonton paling hebat di seluruh planet ini.